Bukan saya tak nak pasang stay lift, tapi ini rumah sewa. Kalau kita nak pindah lagi macam mana? Stay lift ni bukannya benda yang suka-suka kita boleh pasang, suka-suka boleh cabut. Bukannya macam casing phone. Kalau macam tu, abang belikan satu rumah untuk kami. Untuk kami duduk tetap. Boleh pasang stair lift dalam rumah ni kan? Sebenarnya abang tak nak. Sebab abang takut ni, rasa kita ni terbongkar. Lepas tu senang untuk abang ceraikan saya kalau apa-apa jadi. Alisa, abang tak suka awak cakap macam tu. Apa abang? Saya faham. Memang dari dulu lagi abang tak pernah ikhlas kahwin dengan Lisa. Tapi tolonglah abang, kesian kau Maira. Maira tu anak abang kan? Tengoklah nanti macam mana. Abang nak pergi mana ni? Emma ajak lunch sama-sama. Abang dah janji kan nak makan lunch dengan kami. Alisa, please. Tolong ingat janji kita sebelum kita kahwin. Emma is my priority. Dah, kalau orang tak nak tu, tak payah paksa pun. Biarkan jadi tu susah nak naik tangga semua. Selama ni kita bertiga senang je, elok je. Lagi bertiga pun okey. Lagipun abang buat rumah ni kan macam R&R. Datang, balik, kecil, berak, tercigit. Lepas tu, ciao. Tolong ajar anak awak supaya jangan kurang ajar dengan saya.